Okey, sekarang kita ada bukan circle lah, dia macam track dia sendirilah daripada Kojimoto. Kita akan test bike, kita akan insyaAllah tengok model apa yang available. Okey, tak kan? Friendly kan? Ha, beginner friendly. Downshift dia pun Downshift dia sedap sebab dia ada slipper. So bagi je. Ini motor untuk belajar kan? Belajar laju tau. Okey, kita test. Crack. Wish, guys. The first impression, motor ni agak tunduk. Dia bukan orang kata motor yang selesa lah. Motor ni memang menunduk, tak tipu guys. Sekejap gila downshift. Walaupun tak ada quick shifter tapi dia smooth. Dia ada slipper clutch. Okay, confident cara turun. Tapi tengok gear ni, gear 2 ni. Dia punya RPM tu agak cepat juga. Dia naik. $157. Tak sempat. Boleh depan tapi risaulah. Downshift. Ni pakai sport mode Gear 3. Brake depan dia responsif. Terus sangat-sangat responsif. Corner macam ni rasa gear 3 better untuk kita maintain on the lane. Kalau gear 2 bahaya, terlalu pick up. Starting gear 3 pun dah cukup dah. Ayat tu gear 2 pun tak apa. Apa yang paling penting pasal motor ni yang kau dah kena tahu. Okay, satu, position dia agresif. Satu lagi, dia punya handling dia pun so tak selingan. Kejaya ni.
Silakan. Okay, cup dia ada. Masa corner dia pun layan. Aku dia tak rasa macam kita corner terlebih corner tak ada. Yang penting gear kita betul. Lepas tu braking depan padu. Dia pakai 2 disc Brembo depan. And then bunyi dia memang syadu lah. Tu first impression aku. Guys, kepuasan yang aku rasa sangat puas lah. Sangat-sangat puas. Mantap bang. Puas. SRK 450RR. Ini harga saya cuma roughly bagi tahu, tak berapa tinggi. Saya cakap bawah 30,000. Hari ini saya pecah rahsia. Ini harga. Okey, SRK 450RR. Harga dia RM25,888. 4 piston. Harga kita lebih rendah daripada our competitor. Betul tak betul? Betul. Okey.